hari nanti, satu pertandingan bagi merebut gelaran juara Arkitek Junior. Seramai 8 orang peserta yang mempunyai minat yang mendalam dalam bidang seni bina. Peserta akan melalui 13 jenis cabaran bagi menguji kreativiti dan kemahiran mereka. Hanya yang cemerlang akan kekal, yang tidak berjaya akan disingkirkan. Hanya seorang pemenang yang dicari. Selamat datang ke studio Arkitek Junior. Selamat datang Arkitek Junior. Berjumpa lagi kita pada minggu ini untuk menghadapi satu cabaran yang menarik. Ya, kena ingat kerana cabaran kali ini diberi masa yang amat singkat. Kamu diberi satu pertandingan untuk membina dan mereka bentuk satu arca. Dan arca ini kena ingat dengan adanya efek cahaya. Kita nak tengok macam mana kamu boleh bina arca cahaya. Minggu ini saya telah menjemput 2 juri istimewa. Beri tepukan gemuruh kepada Arkitek Jalani Abdul Rahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Seterusnya, juri kita yang paling cantik dan menawan, Arkitek Aimi Roslan. Hai. Arkitek Aimi comelnya. Dia make up dia. Kamu kena ingat untuk menjadi seorang arkitek kena memahami teori pencahayaan dan tidak lupa juga dengan arca yang mempunyai reka bentuk konsep di sebaliknya. Arkitek Junior, kriteria yang kita cari, bagaimana kita cari ni? Kriteria yang kita cari ialah arca yang memberikan sensasi yang boleh dilihat, impak pencahayaan luar kepada arca tersebut dan juga impak dalaman arca bila cahaya ditembak dari dalam. Bagaimana pula kriteria daripada Arkitek Aimi Roslan? Okey, kriteria seterusnya yang kita cari ialah pemahaman tentang prinsip pergerakan cahaya, iaitu teori fizik cahaya bergerak lurus. Okey, yang seterusnya ialah nilai estetika. Sesebuah arca haruslah mempunyai satu nilai estetika secara visual yang sedap dipandang. Okey, dan yang terakhir sekali ialah aplikasi pemantulan cahaya. Seperti yang kita ketahui, kedudukan negara kita terletak di garis khatulistiwa berhampiran, iaitu di antara 1 hingga 6 darjah latitude. Dan ini menyebabkan negara kita mengalami pencahayaan melebihi 12 jam sehari. Dan di dalam industri kita, kita haruslah mengaplikasikan pemahaman pemantulan cahaya ini untuk digunakan di dalam reka bentuk sesebuah bangunan. Jadi, kamu dah dengar kriteria-kriteria ini. Kamu bersedia untuk membina dan mereka bentuk arca cahaya dengan masa yang diberi 10 jam dari sekarang. Aku rasa kan, aku ada idea. Idea apa? Untuk buat arca, Okey, apa idea kau? kita buat petak. Semua benda petak. Lepas tu kita ulang je balik semua petak. Tak bosan ke? Tapi arca ni kan, kita tak boleh main bina tau. Kita kena kaitkan dengan prinsipal seni bina. Prinsipal seni bina ada banyak. Antaranya kita ada balance, alignment, repetition, contrast, dominance, hierarchy. Tapi
kalau nak ikut lah bagi cantik untuk kita punya arca tu, biasanya kita pakai repetisi dengan rhythm. Rhythm dengan repetitif. Itu macam menarik juga. Ni petak kalau 1, 2 memang bosan tau. Tapi kalau kita 1, 2, 3, 20, dia cantik tau. 1, 2, 20. Banyak sangat. Kita buat ada dia beza saiz. Ada yang besar, ada yang kecil. Korang nak buat macam mana? Melintang ataupun menegak? Menegak. Menegak. Cantik juga. Let's look at more examples. Nanti Can you... kita kaji lagi tengok ni. This one? Oh, I see one that I like. This one. Oh, wah, ini cantik juga. Tapi dia nampak macam dia adalah juga repetitif, rhythm dia. Yang dia sebut tadi tu. I like the twisted aspect of it. Don't you? Orang macam Tapi nak dapatkan konsep kita tu macam mana? yang putih beliau. Tu kucing duk main lukis tu. I'm drawing some curvy things. Oh, ni. Ni apa kita? It's supposed to be a spiral staircase. Spiral staircase? Ni lukis tak cantik aku tu ni. Apa ini? Dia nampak macam dia ni kan? Dia ni. Wait, I think that's actually a good idea. D&D. Benda tu susah. Aku pun tentu je lah. Jangan tunjuk benda macam ni. Tak ada guna. Hai. Itu salah. Salam. Kau buat semua? Baik. Dah dapat ilham untuk penghasilan acah kamu semua dah? Belum? Mimi dah dapat sebenarnya. Ada. Dah dapat? Jadi kami semua akan guna beta. Semua akan guna beta. Okay. Cuma apa yang bezakan dia hanyalah saiz beta.